Assalamualaikum. Okay geng, so ni nak review dekat hampa aku punya blokis lah. Ni antara blokis yang aku dah collect buat masa ni. Tapi yang aku nak review untuk video kali ni, macam video lepas aku dah review yang ni. Untuk video ni aku nak review dekat hampa yang ni lah, aku baru dapat Rodimus Prime ni. Okay, so jom tunjuk kat hampa. Okay, so ni Rodimus Prime yang aku baru dapat yang ni, yang 04, blokis 04. Okay, so dia punya detail sumpah nice gila lawa. Kau boleh tengok. Yang ni dia metallic. Siap ada. Yang ni apa dia nama aku pun tak tahu ni, sebab aku beli blokis ni sebab aku minat dia punya robot lah, Transformers ni. Lagi satu aku tak target dapat secret apa nama Rodimus ni. Aku punya target tu first aku beli kan, aku target yang ni. Yang ni aku target. Tapi rezeki Tuhan bagi kat aku dapat yang ni. Lagi satu mana tunjuk. Lagi satu aku dapat yang warna hijau. Okey. First kali aku beli aku dapat yang hijau ni. Second aku beli tu dapat yang ni. Yang ni aku dapat tu yang ni. Okey. So siapa nak beli blokis Defender version 04 ni, aku tak di Shopee, tanya apa boleh dapat S2 lah. Dia ada jual juga yang memang dah apa, dia pun buka. Tapi masalah dia harga dia keras lah. Tapi kalau nak beli yang RM9, RM10 tu boleh lah, dia atas rezeki lah. Okay, so kalau ada benda nak tanya boleh komen kat bawah. Assalamualaikum.